Kami menyumbangkan sebanyak RM210,000 untuk peralatan dalaman dan juga beberapa bangunan. Dalam perjalanan kami ke Kuala Penyu, on the way balik ke KK ni, kami singgah sekejap dekat Kampung Bawong Tengah, Batandok, Beaufort. Di sini ada sebuah masjid yang istimewa. Dia dibina dengan muafakat penduduk YB dan juga NGO. Kalau tuan-tuan nak tahu, YB Adun Klias, Datuk Ilyas Alias Nih juga pernah bergotong royong membangunkan masjid ini bersama dengan penduduk. Adun Lumadan, Haji Roslan juga menyumbangkan tingkap yang ada di masjid ni, dan pagar ini disumbangkan oleh Majlis Daerah Beaufort dan 100% gotong royong. Dibina secara gotong royong. Tak ada kontraktor, tuan-tuan. Ini akan mendekatkan lagi rasa sayang penduduk terhadap masjid ni. Sebab dia orang yang bina, jadi dia orang akan rasa sense of belonging, dia akan jaga elok. Itu antara model komuniti yang bagus. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Yayasan Ikhlas juga ada sebahagian dalam bangunan ni. Kami menyumbangkan sebanyak RM210,000 untuk peralatan dalaman dan juga beberapa bangunan yang dibina ni lah. Saya nak tunjuk juga tuan-tuan, ini masjid lama dia. Memang berumur lah. Nama asalnya adalah Masjid An-Nur. Selepas disiapkan masjid baru ini, ditukar namanya kepada Masjid Istiqamah. Tu masjid lama tu, tuan-tuan. Dulu di situlah mereka solat tarawih, solat Jumaat. Sampailah ke November 2024, siap masjid ni, barulah mereka berpindah ke sini. Inilah hebatnya masjid ni, hasil titik peluh setiap orang. Jadi kalau kita dalam komuniti kita pun menyumbang sikit demi sedikit, akan terbangun satu pusat komuniti yang baik. Stay tune untuk perjalanan seterusnya. Jom!